Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita makan apa ni? Ini salah satu kuih klasik. Kuih ke? Makanan klasik yang kita ada dekat Malaysia ni. Kau pernah try tak? Ini adalah pulut inti. Dia bungkus dalam daun pisang. And then kita akan nampak dia punya inti sikit, kelapa parut yang dimasak dengan gula Melaka. So, rasa dia manis. Okay. Dalam dia macam mana? Jom kita tengok. Okay, kita buka. Macam tu. Macam tu dan macam ni. So, korang boleh tengok macam ni. Ini dia pulut inti, makanan klasik tradisional yang kita ada. Salah satu makanan tradisional yang ada dekat Malaysia ni. Ini dimasak, okay. Yang bawah tu adalah pulut. Dia masak bersama santan dan sedikit garam. So, dia akan rasa lemak-lemak, manis. Tapi dia tak manis sebenarnya. Dia berlemak masin lah. Okay, so kita akan makan dengan pulut manis. Pulut. Kelapa yang dimasak dengan gula Melaka. Rasa dia a bit manis. And kombinasi dua ni kita akan makan dan kita akan tengok rasa dia macam mana. Let's try. Jom kita try pulut inti. Okay. Kita ambil pulut dengan inti dia. Kita akan rasa sekali lah. Sebab dia memang dimakan untuk bersama-sama. Okay. Boleh nampak tak? Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pulut tu dia lemak-lemak masin. Rasanya dia masak pulut dengan santan, dengan garam je. Lepas tu inti dia kat atas. Dia manis. Aku rasa dia masak dengan kelapa parut, gula Melaka dengan sedikit garam lah. Mungkin dia tambah gula juga sikit. So makanan ni sedap. Dia tak terlalu manis. So kita boleh rasa pulut dengan inti tu. Punya rasa dia complete, balance. Sebab inti dia tak terlalu banyak dan sesuai dengan pulut yang diletak. Sedap. Let's bite. Let's bite. Sedap. Thank you for watching.